Okey, ni kita dah buka. Motor tu kita dah balik lah. Lepas tu kena buka skru ni. Skru ni plastik, jadi kena pakai flathead ataupun ni lah. Size dia T15 tak silap. Pakai flathead lah supaya tak rosak dia punya skru plastik ni. Skru plastik ni diguna untuk ni lah, switch box ni lah, kotak switch. Okey, kita dah buka skru tadi 4 kita tarik lah pelan. Saya dah buka sebenarnya tadi, tapi ni saya pasangkan balik. Dia ada pin ni pin besi halus ni. Ni switch dia. Ini dia punya tombol plastik dia. Okey. Ni fuse ni hati-hati kena, kalau kita DIY kita discharge dulu lah, kita macam on off kan sekejap lah supaya dia discharge. Sebab fuse ada charge masih ada elektrik lagi dia menyimpan charge jadi kena hati-hati lah. Okey. Okey, macam ni keadaan switch dia. Ni kita tolak yang ni, pusing kiri ke kanan on off ni macam ni tu bawah dia punya contact surface dia, besi bawah ni. Jadi boleh tarik keluar lah. Ni pin ni jangan lupa. Okey, ni switch dia warna merah macam tu, dia ada kontak dengan ni Lepas tu kita alihkan ni fuse tu, hati-hati lah. Ada top saiz berapa ni, nanti kita buka ni. Kita nak pisahkan dia daripada body Okey, saiz dia tadi T30 ni skru dia lah, T30 saiz dia. Ada dua belakang fuse tu ni, so kita boleh tarik lah pelan-pelan lah macam ni. Okey, lepas tu baru kita boleh buka lah atas ni. Kita boleh keluarkan valve ni, water pump ni. Yang ni pun tak payah buka rasa ni biar je. Atas ni saiz 13mm. Kena buka sikit-sikit kena buka X lah, macam mula-mula sini 1, 2, 3, 4. Sebab dia ada spring dia dalam jadi dia takut dia melambung ke atas nanti kalau kita buka sebelah ataupun thread takut rosak lah. Jadi kena buka sikit-sikit Okey, boleh nampak dia akan naik sikit-sikit buat tu. Dia ada valve spring dalam tu kita buka X tadi lah dan turunkan X. Okey, ni kita dah buka tadi dia punya water pump ni, dia punya kepala dia lah. Ni skru tadi 4 tadi, yang saiz 13 tu. Ni minyak dia. Minyak ni nak kena tukar spek dia 10W30 10W30. Ikut kaca punya spek lah. Jangan tukar pula. Lain pula jadi. Okey, ni yang kita dah buka tadi. Nampak tu. Dia ada spring, ada 3 dan ada bekas lah. Dan ada macam ni lah, setup macam ni lah. Supaya memudahkan kita nak buka skru ni tadi. Kuat juga top dia. Saya pun tak apa-apa. Saya pun tak tahu berapa newton-meter top dia. Dulu saya buka, saya ikut je, saya ketatkan je juga. Tapi hand tight lah, bukan pakai impact ke apa. Kita buat ni, kepala dia ni brass ataupun tembaga lah. Dia sebab apa dia guna tembaga, dia anti karat. Jadi sebab tu dia kita tak boleh ketat sangat lah, takut dia bengkok tembaga boleh bengkok tau. Boleh bengkok, boleh dent, boleh ni lah. Dia boleh rosak lah thread dia. Jadi hati-hati lah masa ikat tu. Masa buka, masa pasang. Ni saya tak ada tukar apa, dia punya seal ke o-ring ke sebab saya pun tak ada spare part dia. Jadi kita tukar minyak hitam ni lah. Lepas tu saya nak tunjuk tadi, kita dah buka tu valve ataupun water pump punya kepala tu. Dia ada ni besi dalam ni. Saya tunjuk Okey, batu besi ni. Sini kedudukan dia. Jangan lupa masa pasang keluarkan ni dulu, baru tuang minyak hitam tu lah. Yang ada groove atau lekuk tu bawah. Bawah dia ada bearing ni. Ada 2 part ni kena keluarkan. Bearing tu bawah, besi bulat ni atas. Kita tuang bagi habis keluarkan minyak ni. Okey. Ni kita dah tukar minyak baru hitam baru. Grade dia 10W30 10W30. Ikut spek kaca lah. Kita tuang agak-agak lah sebab dia sikit je ni. Rasa berapa mililiter, 200ml 300ml lah lebih kurang. Okey, ni bearing dia tadi. Ni mana-mana boleh sebab saya dah tengok lah, sama je dulu. Masukkan. Okey. Ini besi atas dia. Dia ada 2 side Satu yang ada lekuk ni, satu rata lah. Yang ada lekuk ni atas dia itu untuk laluan bearing. Okey, letak. Okey. Ni kena tenggelam jangan kurang Kalau boleh bearing tu dengan besi ni tenggelam. Ni kalau ikut kaca punya kena tukar o-ring ni, tapi saya dah 5 tahun saya guna di sini tak pernah tukar. Tapi tak ada kocoran pun okey je. Minyak pun macam tak ada campur air. Dulu macam ada campur air, sekarang dah tak ada. Tu kita letaklah o-ring, bersihkan dulu Jangan ada pasir ke habuk ke. O-ring penting untuk seal ni minyak ni daripada keluar. Okey, macam ni kedudukan spring dengan valve dia. Ni spring dia, valve dia masukkan lah. Okey, spring dia macam tu lah. Dia pusing tak kisah atas bawah. Yang ni masukkan lah. Okey, tekan. Okey, ni kira boleh bersihkan lah. Saya tengok ada video YouTuber Indonesia ada pakai brake cleaner. Boleh juga, tapi kena biar kering.
Tadi saya lap sikit-sikit je. Sebab dia tak ada kotor ke, tak ada kesan air. Jadi sebab kita pun selalu tukar minyak kan. Jadi dia bersih lah, keadaan okey. Bersihkan lah dia punya ni, tepi dia kalau ada kotoran ke, habuk. Tu kita letakkan ni lah. Ni keluarkan lah. Ni switch box tadi yang kita buka tadi. Yang warna biru ni mengadap sini lah. Dia buang air. Air masuk. Air keluar lah ke gun. Macam ni Saya ikat sikit je. Ingat O-ring semua kena masukkan lah. Jangan terlupa pula. Saya ikatkan sikit je. Sebab saya nak tunjuk video. Macam ni keluarkan dah. Kotak switch ni. Ni. Biru ni mengadap ke ni. Lepas tu kita kena masukkan lah. Dalam lubang ni tadi. Yang biru ni masuk kat lubang ni. Nampak macam ni. Kalau boleh manual lah, jangan pakai impact gun pula. Nak masukkan tu boleh lah pakai impact. Tapi nak ketat saya rasa kena hand tight. Okey, ni kita dah ketatkan tadi pasang pun bersilang lah. X tu bersilang. Dia masuk sama lah, jadi track dia tak akan rosak lah. Saya buat rapat lah. Ni saya belum top lagi belum ketat lagi. Saya nak tunjuk video dulu. Belum pasang. Bersilang lah, jangan ketat sebelah je, nanti dia sengit. Kau ikat skru yang belah silang dia, takut track dalam rosak. Track rosak lagi susah. Hati-hati lah. Okey, spek dia 12 ke 15 Newton meter torque lah. Siapa ada torque wrench boleh pakai lah. Ketatkan ni. Buff head ni, yang ni brass tau, tembaga. Jadi dia contact dengan ni besi ni, bodi ni besi, ni bodi motor skru dia pun besi, jadi kita kena ikut torque yang betul takut dia bengkok nanti. Sebab ni brass, tembaga, jadi kita kena ikut torque lah. Macam saya tak ada torque wrench, saya agak-agak je lah 12 ke 15 Newton meter torque. Dia nak selamat macam ni lah, nak jangan campur ketat sangat, jangan terlampau tak ketat. Dia kena balance tengok semua ni Okay. 12 ke 15 Nm torque dia punya cylinder head ataupun pump head ni. Okay, saya lupa nak cakap fuse ni boleh cabut tadi tau. Sebab saya dah tanda red, blue. Ni boleh cabut. Tarik je. Dia ada housing plastik tu tapi tak ada apa. Boleh tarik je. Boleh cabut lah fuse ni. Okay, fuse dia tadi size dia ni aspek dia 40 micron farad 5% apa tu. Saya tak pasti. Made in Romania Macam ni susunan dalam switch box dia. Ni switch tu warna merah tadi. Kita masukkan, dia ada slot dia lah. Masukkan. Ini bawah dia. Putih ni. Ni. Okay. Besi ni atas ni. Masukkan. Wire ni kemaskan macam ni. Okay, ni fuse tadi. Macam ni susunan dia. Okay. Label dia macam ni. Dia terbalik sebenarnya macam ni. Sebab kita buat nak pasang tadi kan. Okay. Switch. Ni dia punya tombol dia lah. Okay, tu skru dia ada 4. Lubang dia. Ni pun ada seal juga Seal getah. Bagi tak masuk air lah. Ni pun dah dalam bucu ke apa ni. Cair lah. Bawa panas sangat kot. Tak apa, kalau ikut spek memang kena tukar semua. Tapi tak apa. Kita pasang ni Ni masuk kat sini lah. Saya tubur satu tangan, boleh tak boleh. Okay, masukkan slot tadi. Test dulu lah. Okay, tak okay. Kalau sangkut, dia balik. Saya ada label off, on, okay. Masukkan skru ni tadi lah. Skru ni ada pakai stock boleh flathead, pakai flathead lah. Macam ni, kepala lepis Ikat punya ketat sangat yang tight je, sebab ni bodi plastik Nampak tak? Okay, tempat ni. Okay, pasang dulu. Okay, siap pasang. Fit sikit. Wire dia, kabel dia. Okay, saya tengok dalam YouTube ada Mak Saleh dia test masa dah pasang dia terus test on. Indonesia punya YouTube pun saya tengok yang dia buka mesin ni. Masa bogel macam ni dia dapat test Saya tak berani, saya dah pasang dulu kat case body dia, baru kita ni lah. Baru kita test lah. Rasa kalau ikat okey, ada tinggal barang apa-apa, rasa okey kot mesin ni. Sebab saya dah, ni yang kali ketiga saya tukar minyak hitam ni. Rasa okey kot. Kita tengok lah kan. Semua skru semua ketat, cukup. Pasang okey, tak ada goyang-goyang apa semua. Okey lah. Tu masuk body dia je. Ni body dia Skru ni, saya tengok kalau orang putih dia orang selalu pakai thread locker ataupun biasa kita dengar Loctite lah, Loctite 243. Dia punya tu gam dia tu warna biru, dia untuk thread locker. Warna biru ni khas untuk ni lah, engine mounting ataupun motor mounting. Ni motor mounting, tapi saya tak pakai lah. Saya ikat je supaya kadang thread locker ni kan susah juga nak buka kan, pakai kita pakai manual hand tool je. Pakai socket wrench je, bukan pakai impact. Jadi saya tak letak lah thread locker. Sebab o-ring tadi pun dah check okey je. Dia kalau ikut spek dia, o-ring semua kena tukar. Yang ni kena letak, dia orang letak Loctite 243 yang warna biru dekat thread skru ni lah. Sebab dia mounting dengan body motor kan, ada 4. Yang saya tengok lah apa dia orang buat. Tapi saya tak ada thread locker, tak ada. So tu je lah untuk info lah. Siapa ada boleh lah pakai Loctite 243 thread locker. Sapu dekat thread dia, kita ikat lah part ni. Water pump punya kepala ni, water pump head ni dia orang tukar yang tembaga. Dan tukar lah seal semua, o-ring dalam semua dia tukar. Yang ni dia pakai balik, skru pun sama. Yang ni dia boleh tukar Yang ni ada spare part dia, saya pernah tengok harga dia dekat 300-400 sebab dia mungkin import kot. Yang ni tak ada, ni quality saya dah pakai beberapa tahun ni. Tak ada leaking, tak ada rosak apa lah. Air tak ada meleleh. Sini pun walaupun plastik dia tak ada crack ke apa okey je semua. Ni pun sama lah. Ni air
Ni air masuk, dia akan masuk dalam water pump ni. Valve tadi dia akan, motor akan jalankan valve yang benda bulat tadi kan, yang ada bearing tu. Dia akan jalankan valve yang ada 3 tu. Jadi dia akan membuat air jadi high pressure, water air yang high pressure lah, tekanan tinggi akan keluar sini. Ni kita sambung dekat hose ataupun gun lah. Ini air masuk. So bila kita on, off, motor pusing, dia akan jalankan valve tu tadi. Sini akan ada ni lah, spring valve tu, dia akan bergerak. Air akan jadi high pressure, dia akan lalu, dia ada laluan dalam ni, laluan air untuk keluar ke sini. Dia akan jadi high pressure kat sini. Ni air masuk. Okey. Dia simple je sebenarnya, tapi yalah, bila kita buka baru kita tahu lah. Tengok video orang lain, baru kita belajar lah. Ni simple je sebenarnya. Dia ada lagi complicated lagi kan. Okey, untuk assembly, disassembly motor kepada body case dia untuk kaca HD 11.5P ni, kita akan buat video lain lah. Untuk disassembly pemasangan dengan pembukaan lah. Cara nak buka dia, nak keluarkan motor ni. Video ni untuk buka valve ni, buka kotak soket, kotak switch box dengan tukar minyak hitam. Tu saja. Video simple je. Sebab saya tengok tak banyak video ni untuk kaca HD 511P. Dia sama je dengan water pump lain, motor lain. Cuma untuk HD 15P tak banyak. Dalam Malaysia pun saya rasa tak ada yang DIY punya. Untuk komersial ni mungkin banyak lah, ataupun YouTuber Indonesia orang putih banyak lah. Malaysia ni tak ada. Saya buat lah. Boleh jadi rujukan untuk saya juga. Akan datang nak tukar nanti. Dah senang.